kita sebut ustaz lah. Ustaz-ustaz ni dia perlu lebih teliti dalam mengenal pasti what kind of syarikat yang mereka sedang bekerjasama ni. Dari sudut latar belakangnya, dari sudut rekodnya dan dari sudut ketelusan. Bila sebut tentang ketelusan ni, kita faham as dia tidak menyorok, dia punya sistem very transparent, websitenya, jual belinya, resitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Fawaz daripada Fakih Travel. Dan saya Farid Masri, CEO Fakih Travel Senyum Berhad. Hari ni kita nak bincang sikit berkenaan dengan podcast. Apa yang tadi? Podcast hari ni? Agamawan menjadi alat jualan umrah. Yes, betul. Jadinya untuk kita punya topik ni, saya akan bagi tahu dulu lah. Kita ada beberapa segmen lah. Iaitu kita ada segmen 1, 2, 3 dan juga 4 segmen. Dan juga kita nak beritahu dekat penonton-penonton semua yang mana belum kenal lagi kita orang punya podcast ni. Kita orang punya podcast ni nama dia Lensa Haji Umrah. Channel kita Lensa Haji Umrah. Dan juga untuk Lensa Haji Umrah ni merupakan media ataupun platform yang kita gunakan. Branding yang kita gunakan untuk media sosial kita lah. Yes, betul. Tuan-tuan boleh jumpa di Facebook, di YouTube, di TikTok, even di Instagram. Yes. Untuk kita gunakan nama ni untuk medium utama penyampaian melalui media sosial. Betul. Right. Dan tuan-puan semua juga boleh subscribe sebelum tu. Boleh subscribe awal-awal kita punya channel Lensa Haji Umrah. Dan juga kita punya TikTok. Dan juga kita punya Facebook, IG semua kita ada letakkan nama Fakih Travel Senyum Berhad. Okay. Dan itulah dia syarikat rasmi kami, Fakih Travel Senyum Berhad. Syarikat umrah yang berlesen penuh. Dan Alhamdulillah kita masih lagi dan sentiasa berusaha untuk mengekalkan rekod bersih kita daripada sebarang penipuan, penganiayaan ataupun perubahan pakej mengejut. Tak pernah lagi berlaku. Jemaah beli pakej ni, tiba-tiba sampai sana berubah. Dia ada perubahan was, tapi perubahan tu perubahan yang dah dah diterima dan dipersetujui oleh jemaah. Dia tak ada, dia bukannya lagi sehari ke ataupun sampai sana baru tahu yang kita ni diubah rupanya. Itu tak pernah berlaku lah, tak pernah pun kita dia lakukan kepada mana-mana jemaah kami. Baik. Baik. So untuk hari ni, Fawaz, macam mana kita? Saya rasa kita dah boleh masuk dulu. Silakan. Topik yang pertama. Kita nak bincangkan pasal apa yang kita nak kupaskan hari ni. Mungkin Fawaz boleh intro sikit. Saya bagi tahu awal kepada penonton untuk podcast kali ni bukanlah untuk tujuan kita untuk mengecam mana-mana pihak dan juga bukan untuk secara menuduh spesifik. Kita tak ada tujukanlah kepada mana-mana individu ataupun syarikat secara spesifik. Kita menyentuh tentang jawatan mungkin ataupun tugasan individu, tapi bukanlah untuk merendahkan ataupun menghina mana-mana individu secara spesifik ataupun syarikat. Dan kita memang buat podcast ni sendiri bukan untuk tunjuk pandai. Bukan sama sekali. Kita berkongsi daripada apa yang kita tahu, apa yang kita faham, supaya ia dapat disampaikan kepada lebih ramai orang. Supaya yang penting kita nak jemaah kita tahu dan menjadi bijak. Baik, segmen 1 saya nak briefing dulu kat tuan-puan semua berkenaan dengan tajuk segmen 1 ni, iaitu pengaruh dan fungsi utama agamawan. Sebab kita punya topik hari ni agamawan. Agamawan menjadi alat jualan umrah. So segmen dia yang pertama ni pengaruh dan fungsi dia utama agamawan ni. Kita tanya Tuan Haji lah. Untuk yang first lah confirm lah. Kalau kita tahu orang yang beragama ni dia adalah orang yang akan menjadi sumber rujukan utama masyarakat. Faham tak? Macam contoh, saya tak faham salah satu hukum ni. And then saya akan rujuk dekat TikTok. Macam sekarang kan dah maju kan. So kita akan rujuk dekat TikTok je. Paling senang. Ataupun dekat YouTube ke, ataupun dekat mana-mana lah. Kita nak pergi majlis agama ke. Itu adalah sumber rujukan utama kita. So, saya nak tahu apa yang nak dikaitkan dengan umrah ni. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa man walah, ma ba'd. As well, kebanyakan travel agency yang menjual ataupun menguruskan umrah,
Kita kena faham struktur syarikat tu dulu. Syarikatnya adalah travel agency dan di bawah travel agency dia ada satu lagi lesen untuk menjual umrah. Sama ada syarikat itu ditubuhkan sebagai travel agency dan kemudiannya dia berniaga menjual pakej-pakej umrah, ataupun dia memang menubuhkan syarikat itu untuk menjual pakej umrah. Ada beza Dia adalah syarikat yang menjual pelancongan yang lain, kemudian dia tambah produk dia sebagai produk umrah, ataupun dia memang menjual pakej umrah secara sebagai produk utama. Macam mana Faqih Faqih Travel, kita memang produk utama kita adalah umrah. Dan produk percutian adalah produk-produk tambahan. Tapi ada syarikat yang dia memang main dia adalah percutian dan kemudian dia tambah umrah tu sebagai produk tambahan. Di mana travel agency ini tidaklah mesti dan tidaklah menjadi syarat dimiliki ataupun diuruskan oleh seorang yang hebat agamanya ataupun berstatus agamawan, berlatar belakangkan pendidikan agama. Senang cerita, dia tidak mesti ustaz. Saya bagi contoh, syarikat A, dia bukan ustaz pemilik dia. Owner dia. Pemilik dia bukan ustaz. Pengurusannya bukan dari kalangan ustaz ataupun ustazah. Dan kemudiannya dia nak berjual umrah. Dan umrah ni adalah satu produk yang memang disandarkan kepada ibadah. Dan bila sebut tentang ibadah, tentu sekali ia perlukan kepada image agamawan. So, syarikat A ni tadi, dia tak ada ustaz kan? Maka dia perlu ambil ustaz daripada luar sebagai ambassador. Dutanya untuk digunakan wajahnya, untuk diguna pakai namanya, untuk menarik crowd, menarik orang ramai untuk memilih produk mereka itu, produk umrah tadi, package umrah premium contoh. Bersama Ustaz Fawaz. Kerana ustaz-ustaz ini mereka mempunyai pengaruh dan mampu untuk menarik, mempengaruhi orang ramai untuk memilih ustaz ini sebagai pembimbing mereka. Kerana ibadah umrah ini dia memang satu ibadah yang sinonim sebagai ibadah yang perlukan kepada pembimbing yang disebut sebagai mutawif. Dalam pertemuan yang lepas, kita ada sebutkan tentang bagaimana saya meneliti ataupun menitik beratkan sikap dan sifat seseorang itu untuk saya pilih menjadi pembimbing. Untuk menjadi, dia bukan semata-mata ustaz. Tapi dalam konteks umrah ni sendiri secara umumnya, memang orang nak tengok siapa ustaz ni. Kerana daripada ustaz itulah orang nak rujuk, nak tanya hukum hakam, orang nak tahu. Yalah macam Fawaz sendiri, ketika mana saya hantar menjadi group leader, dulu first sekali dengan saya, orang tak tanyalah Fawaz kan. Tapi bila saya start hantar sendiri, Fawaz sendiri, nak tak nak orang akan tanya. Itu yang Fawaz message tengah malam. Yalah itu peringkat Fawaz lah. Tapi bagi agamawan ini, ustaz-ustaz ini, mereka memang akan menjadi muka hadapan kepada syarikat. Mereka akan menjadi pelaksana kepada apa yang disusun oleh pihak syarikat. Mereka akan menjadi orang utama yang menjadi rujukan di kalangan para jemaah. Dan macam mana mereka boleh terlibat dengan penjualan umrah ni, dengan produk umrah, dengan syarikat umrah? Kerana keperluan syarikat itu sendiri kepada orang agama. Kerana melalui orang agama ni lah mereka dapat tarik crowd. Tengok, apalagi zaman kita sekarang, zaman ustaz-ustaz selebriti. Bila dia nampak je, Ustaz Fawaz lah, Ustaz Fawaz, kita pergi dengan dia lah. Dengan sangkaan, pergi dengan ustaz tu, dia akan best lah. Saya sebut sangkaan ni bukan kata tak best dengan ustaz ni. Tapi saya bagi tahu that di side orang awam, orang pelanggan, para jemaah, mereka meletakkan itu dulu. Pergi dengan ustaz ni mesti best. Even dengan saya pun. Orang set pergi dengan Ustaz Farid best. Which saya tak tahu pun apalah yang bestnya kan. Bukannya kita ada buat persembahan atas pentas ke apa kan. Tapi begitu yang orang sangka. Pergi dengan Ustaz Farid lah best. Pergi dengan Ustaz Fawaz tak best. Dan kita pun fikir juga, kalau ikutkan lasak lah apa, kalau ikutkan dari sudut kecergasan, tentu sekali lah Fawaz lebih muda dari saya. Tapi itulah dia. Macam mana orang ramai
meletakkan agamawan sebagai sebab mereka memilih package-package tertentu, sehingga kan travel agency perlukan ustaz-ustaz ini, agamawan-agamawan ini untuk diletakkan sebagai duta, sebagai muka untuk poster mereka, poster boy lah, untuk diletakkan sebagai ambassador, whatever jawatan yang mereka boleh gunakan lah, penasihat syariah. Dan ini saya bahasakan sebagai publicity yang ditempelkan kepada sesebuah syarikat. Dan itulah dia bagaimana seorang agamawan itu diperlukan untuk sesebuah syarikat. Apalagi bagi syarikat-syarikat baru, ia menjadi simbol kepercayaan. Yalah, itu saya kata publicity yang ditempel. Bila Fawaz ada satu syarikat, yang syarikat Fawaz ni memang menawarkan perkhidmatan, yang perkhidmatan itu adalah berteraskan kepada kepercayaan orang ramai. Fawaz buat company kontraktor nak buat rumah. Macam mana orang nak panggil Fawaz untuk buat rumah dia kalau dia sendiri tak pernah tengok testimoni, tak pernah tengok rumah yang Fawaz buat? So kena ada orang yang mempunyai integriti, mempunyai credibility untuk mempengaruhi masyarakat. Maka Fawaz pun gunakanlah selebriti-selebriti tertentu, letak dekat Fawaz punya office, tunjuk dekat orang that orang tu saying that Fawaz kontraktor bagus. Macam ni. So orang pun nampak, oh kalau dia ni yang cakap Fawaz ni bagus, mesti bagus. Kerana yang bercakap, yang dijadikan poster boy tadi adalah orang yang menjadi simbol kepercayaan. So begini keadaannya. Dan mungkin Fawaz sendiri pernah biasa tengoklah influencer ataupun selebriti yang mereka digunakan untuk iklan-iklan umrah ni, yang kemudiannya ianya terkubur lah kan, terciduk lah bahasanya kan, kerana tangan-tangan jahat yang selama ni menggunakan kepercayaan, memanipulasikan kepercayaan orang ramai melalui ketelusan-ketelusan ataupun simbol kepercayaan ini, termasuklah dari kalangan agamawan. Dan sekarang ni kita nak sentuh bab agamawan. Kita nak bagi orang faham sejauh mana kita perlu meletakkan kepercayaan ataupun harapan kepada orang-orang sebegini, dan dalam masa yang sama kita nak buka juga mata agamawan-agamawan ini supaya tak mudah terpedaya, yang mana ia adalah sesuatu yang bukan mungkin bakal merosakkan nama baik kita, air muka kita, sekaligus menghancurkan kepercayaan orang ramai yang telah sekian lama terbina daripada kebaikan kita sendiri. Macam sebelum ni, tahun sebelum ni lah, Okay. kan ada satu kes kan, ada satu kes tu saya tak boleh nak sebut lah dia punya travel tu, tapi kita mungkin tahu sendiri lah yang mana dia banyak gunakan pengaruh, banyak sangat dia banyak spend untuk influencer, sampai kan saya sendiri pun tak kenal macam mana dia boleh naik dalam masa setahun. Yalah, kalau kita tahu pun travel-travel lain pun naik juga, cuma dia orang proses, tapi dia punya travel tu masa tu baru buat and then terus famous, and then kita boleh nampak yang masa tu dia ada post yang video beratus kat office, dan akhirnya impian orang yang beratus semua tu menjadi gaduh lah. Sia-sia lah, ditipu lah. So kat sini kalau kita nak tengok siapa yang salah sebenarnya, adakah influencer tu yang salah, adakah jemaah yang pilih tu salah, ataupun owner tu lah yang salah confirm. So mana satu ni, adakah influencer tu terlibat sekali dia salah? Inilah dia konteks podcast kita hari ni. Kita bukan mencari salah tetap salah, tapi kita nak buka mata orang ramai sejauh mana kita perlu pautkan kepercayaan dan kebergantungan kita itu kepada sesebuah syarikat, dan berdasarkan ataupun berteraskan apa sebenarnya. Sama ada kita ni pergi umrah tu kerana kepercayaan kepada syarikat berdasarkan kepada testimoni berbayar, ataupun sebenarnya kita perlu faham bahawa fungsi dan juga tugas influencer ni sebenarnya di mana. Dan benda ni juga berhubung kait dengan
agamawan juga. Kerana di kalangan influencer-influencer tu juga bukan sahaja selebriti, ia juga melibatkan orang-orang agama. Apa lagi yang berjawatan, yang menjadi ustaz selebriti di TV, di saluran-saluran media sosial. Kalau berbalik kepada soalan Fawaz tadi, siapa yang salah? Tangan jahat will always be tangan jahat lah. Dia akan kekal. Dia memang ada agendanya dan kita akan bincangkan nanti agendanya. Orang agama pula, mereka memang zero. I can say zero, Fawaz. Sayangnya, masalah utama dalam cerita ni adalah orang agamawan yang merasakan mereka pandai. I am really sorry to say this. Kita jumpa banyak Fawaz. Walaupun Fawaz, berapa tahun dah Fawaz dalam industri? 2 tahun. Dekat 2 tahun setengah. Saya rasa Fawaz setuju dengan saya. Berapa ramai orang agama yang kerana ibadah ini adalah ibadah dan ia disandarkan kepada agama, mereka menyangka mereka pandai dalam bab umrah dan haji. Tapi sebenarnya mereka sedang membunuh diri. Setuju tak? Setuju. Mereka sangka mereka tahu, mereka sangka mereka takkan ditipu, mereka sangka travel agency jaga mereka. Mereka sangka mereka akan dapat meluaskan empayar dan pengaruh mereka. Dan saya boleh katakan inilah dia masalah utama. Yang kemudiannya yang menjadi mangsanya adalah jemaah. Jemaah lah mangsanya. So kita break dulu Fawaz. Kita bagi laluan kepada iklan kita. يا رايحين للنبي الغالي خذوني الله يرحم ولديكم لا تخلوني درب المدينة درب هجرة سيدي ألف الصلاة على الرسول محمد يا رايحين أصل المحبة في النبي الكريم هو الأمان للعليل واليتيم عطوف للعبيد والكريم الحليم الله أكبر قد حوى كل فضايل يا رايحين والكل يشهد له بطوف فعله مال القلوب يمينه من غير كيده ومحنا ناجي نيتي sempurnakan. Okey, baik, kita sambung untuk topik kita tadi. Okey, macam Tuan Haji beritahu tadi kan, masalah atau jadi isu yang besar ni kan, dia daripada agamawan tu sendiri, ilmuwan ataupun agamawan tu sendiri. So apa yang kita boleh katakan yang peluang ataupun diorang kan mestilah diorang jadi poster dekat travel, sesebuah travel, and then mestilah akan dapat duit lah. Umpama takkanlah orang kerja free kan. So apa yang kita boleh kaitkan dengan peluang yang diorang dapat ni dan pulangan tu sendiri banyak tu sehingga dia tak sedar ataupun dia tak tahu yang dia tu ditipu. Baik, kita boleh jumpa macam-macam jenis offer lah. Ini based on apa yang sebahagian daripada mereka sendiri duduk dan cerita dengan saya. Kerana ada sebahagian daripada mereka juga yang sempat bekerjasama dengan kita, dan tak kurang juga yang menawarkan, bukan menawarkan, dia offer dia balik kepada kita untuk kita offer dia. Maksudnya dia kata, saya dapat daripada travel ni begini. Kalau Ustaz Farid nak, boleh juga. Kalau Ustaz Farid boleh offer saya begitu, saya boleh bawa lah jemaah saya ke Ustaz. Dia offer Tuan Haji lah untuk jadi ni, untuk jadi ejen kita lah, mutawif ke whatever. Dia kenapa saya katakan masalah utama sebenarnya adalah pada agamawan tu sendiri. Satu, dia rasa dia cukup pandai dalam bab haji umrah. Yang kedua, dia rasa dia cukup layak dan cukup berpengaruh untuk mendapatkan jemaah
Ya, sebelum tu Haji Zain. Ha. Ini berkaitan yang macam contoh dia agamawan dan ilmuwan lah. Yang mana dia belajar agama. Cuma dia tak belajar pasal ilmu apa orang kata pengurusan haji umrah ni lah. Kan? Okay, disclaimer lah. Oh, saya sekali lagi disclaimer. Ini bukan sesi memburukkan mana-mana manusia secara spesifik. Tapi saya berkongsi sebagai usaha membuka mata masyarakat dan juga agamawan ni sendiri. Kerana saya cukup sedih tengok orang-orang agama diperlakukan, diperalatkan dan termasuklah orang-orang agama yang dia rasa dia cukup hebat. Minta maaf lah perkataan mungkin tak kena lah Was Tapi itulah masalahnya. Tapi ada lah sesuatu. Bukan semua. Dia boleh datang kepada saya. Dia boleh kata dia boleh dapat 2 bas. Easily. Dia minta komisen banyak ini. Demi Allah, wallahil azim, apa yang kita setuju Was kita tak pernah mungkiri sampai sekarang. Kalau kita kata okey baik Ustaz, kita akan bayar komisen banyak ni. So dia kata dengan kita 2 bas. Tapi yang daftar dengan kita 20 orang saja. Kita tetap bayar ikut apa yang kita setujui daripada awal. Kita tak kurangkan pun. Tapi dari sudut dia sendiri, dia akan come out dengan alasan lah. Kita lambat buat poster, sedangkan benda tu tak berlaku pun. Sehingga kita punya harga mahal. Ini apa yang berlaku kepada Faqih sendiri. Maka apa yang saya dapat simpulkan adalah dia nak komisen tinggi, nak bawa jemaah ramai, tapi nak package yang murah, nak yang sedap tekak dia lah. Ni yang saya bahasakan sebagai dia rasa dia pandai. Okay. Kita ada kos kita ada cukai yang kita bayar, ada gaji, ada staff yang kita gajikan, ada flight yang nak dibayar, ada hotel yang nak ditempah. Adalah kiraan, adalah kos dan keuntungan yang kita perlukan. Sedangkan mereka hanya mengira tentang package dan juga komisen dia. Dan macam katakanlah apa yang dia nak tu dan dia tak dapat dengan saya, dia dapat dengan Fawaz. Contoh dia nak package 8,000 tapi 5 star. Dengan saya tak dapat, dengan saya 5 star kena 10,000. Dia dapat dengan Fawaz 8,000. Simple to understand. Fawaz dengan saya tawarkan package yang sama, tapi Fawaz bagi dia 8,000, saya bagi harga 10,000. Maksud komisen dia tinggi. Tak ada ke something wrong somewhere kat situ? Macam mana Fawaz boleh buat package sama dengan saya, tapi Fawaz punya lebih murah 2,000 daripada saya? Komisen sama. Dan dia nakkan komisen, nakkan jemaah ramai sebab Fawaz punya package lebih murah. Mestilah bukan jemaah tak pergi sebab dia pun. Jemaah pergi sebab Fawaz punya package lebih murah berbanding dengan saya. Betul? Betul. Tapi dia sangka jemaah pergi sebab percaya dengan dia. Sebenarnya kepercayaan tu sikit je. But then bila dia bawa jemaah ke Fawaz, contoh je saya bukan kata Fawaz scammer, yang mana kemudiannya Fawaz tak deliver apa yang Fawaz tawarkan kepada dia. Komisen dia nak full. Tapi jemaah dapat tak apa yang jemaah dijanjikan tadi? Tak dapat. Hotel tukar, flight tukar. Dengan komisen yang dia dapat, dengan kepercayaan yang disangka jemaah letakkan pada dia, yang akhirnya akan memalukan diri dia. And it is happen Fawaz. Sampailah bulan 12 baru ni pun, saya sempat bertemu dengan satu wakil yang dia bawa berbas-bas setiap tahun. Dan dia bertukar-tukar travel agency. Dia cerita macam mana satu package yang harganya sama macam kita bulan 12. Sama Was. Even dia punya murah 200 je lah daripada kita. Tapi HHR tak ada. Hotel tukar. Flight tukar. Faham tak? Sehingga dia sampai tak ada bahasa dah nak cerita dengan saya. Dia kata, senang cerita saya dengan ustaz lah tahun depan. Bukan kita menangguk di air keruh. Demi Allah, Fawaz pun tahu saya punya polisi. Saya takkan offer mana-mana orang meh kerja dengan saya. Tidak. Kalau kau nak kerja dengan aku, kau minta kerja dengan aku. Kau hantar resume. Kan tak ada pun kita nak pujuk mana-mana ejen untuk datang dengan kita. Tidak. Tapi akhirnya kita sentiasa berpegang
dan itulah di hakikat, kebenaran pasti akan menang. Faham tak? Engkau dulu tinggalkan aku sebab nak pergi dekat Fawaz yang 8,000, and then what happened? Kau letih, engkau susah, muka engkau malu, kau paling menakutkan agamawan belajar untuk menipu. Belajar untuk menipu, tipu jemaah, tipu sana sini, nak pusing cerita kan, nak nampakkan kau mulia. Sebab engkau pada awalnya memang comes as seorang yang mulia di mata jemaah, and you have to remain mulia. So ini isunya. Sehingga mereka, sebab tu saya kata, daripada jemaah, syarikat dan juga agamawan tadi, bila Fawaz tanya, saya highlightkan the main issue here is agamawan tu. Faham tak? Sebab kau yang memegang kepercayaan. Kau adalah simbol kepercayaan. Orang letakkan kepercayaan. Walaupun kepercayaan tu hanyalah 10%. Orang pergi, macam saya kata tadi, orang pergi kat Fawaz sebab package Fawaz 8,000, saya 10,000. Tapi kenapa orang daftar kat Fawaz? Sebab kepercayaan tu 10% dah dipegang. Ada pada ustaz tadi. Dan ustaz tadi memilih untuk kekal dengan package itu sebab pulangannya menguntungkan dia. Contoh lah kan tadi kan. Dia macam tu Haji cerita tadi lah. Yang apa, dia pergi dengan saya. Lepas tu dia dapat komisen tinggi apa semua. Okay, let's say benda tu jadi lah, perfect lah. Untuk first ni jadi perfect. Oh, confirm lah macam aku nak dengan dia lagi lah, dengan travel ni lagi lah. Bayar pun banyak kan, jemaah pun dapat ramai ni. So okay, dia dah pancing lah. Lepas tu nama dia pun dah dikenali ramai. Bila time tu lah yang akan jadi dia, yang mana bila dah terlalu ramai sangat orang, confirm lah travel yang dah tahu 8,000 ni macam mana nak buat ni, dah ramai sangat ni. Confirm lah akan tak cepat nak pusing lah. Confirm akan jadi tukar macam-macam tu kan. So bila second trip pula dia pergi tu, yang dia bawa tu, tiba-tiba pula jadi hal ada tukar inilah, ada jemaah tak dapat inilah. And then Fawaz pelik tak tengok satu orang ustaz, dia dah gagal dengan travel ni, travel A, jemaah dia dah kena tipu. Tapi tahun depan dia bawa lagi jemaah kat travel tu juga. Yelah, pelik tak tengok keadaan ni? Saya pelik lah. Asal kerana jemaah bukan lagi keutamaan bagi dia. As long as travel agency tu bayar dia cukup, jaga dia bagus, so dia tetap akan gunakan pengaruh dia untuk tarik orang pergi dengan travel tu juga. Was, saya dalam industri since 2014. Kita tengok seorang demi seorang datang cuba deal dengan kita, dan kita tahu kenapa dia pergi kat orang lain pun, walaupun kita menawarkan khidmat sistem. Yalah, kalau Fawaz bawa jemaah, Fawaz cuma perlu daftar online saja. Selebihnya kita lah, Fawaz sendirilah yang pergi hantar beg, kita khusus umrah, kita nak pastikan semua benda in order. Ejen buat apa? Ustaz ni buat apa? Ustaz ni bawa time hari tu je lah. Daftar kan. Proses panjang tu kita buat. Ya, kita buat. Tapi kenapa dia tetap pilih untuk susah? Dia tetap pilih travel lain yang tak tahulah rekodnya betul tak betul. Why? Sebab imbuhan. Komisen dengan kita RM500 satu jemaah. Komisen dengan orang lain, saya pernah jumpa orang yang dibayar oleh travel agency RM1,000 satu jemaah. Tapi bila korek dalam-dalam, out juga. Iklannya lain, package-nya lain. Jemaah marah tak? Dia boleh cover pula dengan kita. Jemaah, terimalah, Alhamdulillah, kita terangkan. Bahasa mudahnya lah untuk kita lontarkan. Kau bodoh sebenarnya. Dia menipu. Dia menipu jemaah, dia menipu kita. Nak bagi tahu, tak ada was, tak boleh, tak ada istilah yang membenarkan kejahatan. Kau iklan lain, kau bagi jemaah lain, then kau come out jemaah okey. Tak boleh macam tu. Tu zalim nama dia. Memanglah jemaah okey sebab jemaah tu jemaah kelas mengaji kau. Takkan dia nak marah kau, dan kau pula keluar satu perkataan yang checkmate, which perkataan tu adalah saya ni
dah bagi tahu dah syarikat, saya tak boleh buat apa-apa, saya ni bawa jemaah saja, syarikat yang uruskan, dan syarikat kena tipu, orang tu buat ini. Macam acik-acik ni nak jawab apa? Faham tak? So peluang dan pulangan yang dijanjikan kepada mereka akhirnya turn out menjadi satu keutamaan di sisi mereka. I am really sorry to say, but this is super reality yang berlaku. Bukan saya nak judge, bukan saya nak menghukum orang ini jahat, orang ini agamawan tak boleh pakai, tapi saya tahu, saya sedang bercakap dari sudut saya nak selamatkan orang-orang agama daripada terus menjadi alat yang akhirnya turn out sebagai satu ketamakan lah. Ketahuilah, saya percaya ada orang-orang agama yang pernah deal dengan saya, yang pernah jumpa saya, mungkin menonton podcast kita ni. Ketahuilah saya sangat sayangkan kalian dan saya sedih melihat kalian, apa lagi yang meniaga secara DIY, tak ada syarikat rasmi. Apa yang kita uruskan tu, para jemaah adalah nyawa, jiwa, dan yang lebih penting adalah ibadah. Yang kita tak buat, kita tak uruskan dengan jalan yang betul, tanpa lesen, hanya kerana kita rasa kita cukup berpengaruh, cukup hebat untuk handle umrah orang, dan yang paling penting hanya kerana kita rasa kitalah yang paling layak untuk mengaut keuntungan. Ni masalah besar sebenarnya, Was, di kalangan agamawan. Sedih melihat agamawan mereka menggunakan pengaruh mereka dan membiarkan pengaruh mereka itu menjadi alat untuk tangan-tangan jahat, yang kemudiannya tangan-tangan jahat tu dengan kejahatan mereka, dan mereka sendiri berubah menjadi orang yang tidak lagi agamawan. Dia agamawan tapi dia tidak lagi mementingkan ataupun mengutamakan para jemaah tetamu Allah ni sebagai satu keutamaan. Dan itulah dia hakikatnya. Kalau Bawas tengok antara offer-offer yang mereka dapat tak main-main, Was. Kerana macam saya beritahu tadi pada segmen kita yang pertama tadi, kita ada sebut tentang kepentingan kewujudan mereka di sisi syarikat. Syarikat perlukan orang-orang ini, sehingga syarikat menawarkan kepada mereka bulan dan bintang. Dapat kereta, dapat gaji bulan. Yang penting setiap kali kau live, setiap kali kau bercakap, kau kena bercakap kau kena sebut nama syarikat kami. Dan setiap kali kau menulis dalam seminggu kena ada satulah penulisan tentang kami. Dan itu adalah konsep review berbayar. Dan I will never trust them. Apa-apa jualan barang-barang TikTok beg kuning ke, saya takkan pernah percaya dengan review berbayar. Dan saya harap orang ramai juga jauhilah review berbayar dalam industri umrah ni. Kita merujuklah kepada review-review yang telus daripada para jemaah sendiri, melalui media sosial, melalui Google review. Tuan-tuan boleh tengok apa yang mereka post, travel post tu, kita boleh tengok siapa yang komen, siapa yang like, dan kita boleh tengok sendiri jemaah yang pergi, tanyalah jemaah tu. Dan berbanding kita percaya dengan review-review berbayar, termasuklah ustaz-ustaz. Dan kita sendiri di Faqih Travel, saya memang tidak mengamalkan untuk menggunakan ustaz-ustaz untuk review package umrah kita, untuk jual umrah kita menjadi duta, untuk mempengaruhi ataupun menjadi lambang kepercayaan. Kita nak orang percaya dengan kredibiliti syarikat, dengan kemampuan, dengan rekod yang kita sendiri jaga, kita bangunkan. Kalau sekalipun one day kita pakai influencer, itu adalah untuk hebahan, bukan untuk kepercayaan. Kita mungkin akan gunakan sahabat saya, minta tolong sahabat saya daripada kalangan selebriti ataupun influencer terkenal, itu adalah untuk hebahan. Tapi kalau sampai tahap engkau gunakan
agamawan ini untuk meraih kepercayaan. Dalam masa yang sama kau juga sedang berterusan dengan bad record kau, menipu jemaah, tukar package, tukar hotel dan sebagainya. This is not the way lah. Kita sebagai agamawan kita sendiri, kita kena ada boundaries, kena ada disiplin ni. So kita rehat dulu Was. Kita akan sambung sekejap lagi. Saya akan sambung balik kita punya topik tadi. Sebenarnya topik ni panas juga. Saya akan sambung balik. Saya akan tanya lah. Tadi kan Tuan Haji dia bagi tahu kan. Pasal diorang punya apa kaedah ni. Apa semua. Agenda Apa jahat. agenda sebenar diorang. Apa agenda jahat lah. Bahasa kasar sikit. Agenda jahat di sebalik mereka yang agamawan ni. Agenda jahat ni Sorry lah. Ayat dia jahat sikit lah. bila kita tengok kepada travel agency, mereka memang bukan semualah. Maksudnya mereka yang memang boleh dikaitkan sebagai dengan agenda jahat ni, bila mereka menggunakan agamawan untuk ditempelkan sebagai simbol kepercayaan, sedangkan mereka sendiri, syarikat ni sendiri tidak berusaha untuk membina kepercayaan itu dari dalam. Mereka hanya meletakkan ustaz-ustaz, selebriti-selebriti terkenal, while bila kita check latar belakang syarikatnya, program jemaahnya, tidak ada di sana usaha untuk mereka sendiri tampil sebagai sebuah syarikat yang dipercayai. Dari sudut macam mana nak daftarnya, package-nya. Ada syarikat Was, kita cari package dia tak ada, tak iklan. Tapi tiba-tiba ada jemaah. Macam mana tu Ya, dan ini satu benda yang, dan ialah ditambah pula hari ni banyak bukan travel, banyaknya gerakan-gerakan DIY. Kan? Saya tak kata DIY menipu, tapi Fawaz setuju tak kalau saya kata DIY ni, yang menggunakan package DIY ni dengan syarikat yang tak berlesen sebagai risiko? Baru saya nak cakap tadi. Dia benda ni memang risiko lah. Sebab risiko. tak ada daftar. Kalau apa-apa jadi macam mana. Tapi kalau pergi dengan travel Fawaz pun, walaupun Fawaz ada lesen, risiko juga. Tapi ada lesen. Kiranya ada lah. Mungkin kita boleh buat podcast yang lain lah. Apa beza syarikat berlesen dengan syarikat tak berlesen. Dari sudut, mungkin kita boleh panggil sekretari ke, company sekretari ke, ataupun orang-orang yang mempunyai authority untuk bercakap dalam bab ni. Okey, baik. Agenda jahat, kita based on study lah, case study, apa yang pernah berlaku. Mereka menggunakan dalam setiap trip, katakanlah 10 trip setahun, setiap satu trip tu ada ustaz-ustaz yang terkenal yang mereka deal. Memang ada orang yang pandai deal dengan orang-orang agama ni Was. Dia travel agency tu dimiliki oleh orang yang pandai deal dengan ustaz-ustaz. Contoh Fawaz ni, pandailah Fawaz ni kenal dengan ustaz-ustaz terkenal seluruh Malaysia ni. So Fawaz menggunakan network itu untuk deal. Ustaz ni pergi tarikh ni, ustaz ni pergi tarikh ni, ustaz ni pergi tarikh ni. So ada 10 ustaz terkenal yang semuanya masuk TV. Yang mana satu ustaz ni melalui kepercayaan, dia tidaklah hanya satu ustaz, tapi disebabkan ada 10 ustaz yang orang tahu syarikat Fawaz Travel ni memang ustaz yang pergi semua best-best. Pilih je tarikh mana.
Nampak tak dia punya game marketing Yang melalui 10 ustaz ini, setiap ustaz tu dapat 2 bas. Katakanlah yang dijual pakejnya adalah RM10,000. Dan setiap 2 bas tu, keuntungan syarikat, kalau satu bas tu kita katakanlah kita dapat RM20,000, kita dapat RM40,000. Membawa kepada 40 kali 10, RM400,000 setahun. Untung. Ini kalau untung bersih lah. Bukan kalau untung selepas tolak kos-kos lain lah. Yang mana dia boleh generate lebih banyak bila dia cut. Dia cut hotel, jemaah, flight, tukar. Daripada untung 40,000 satu start tu, kita boleh dapat untung mungkin 100,000 satu start. 2 bas dapat 100,000. Game tu habis setahun. 10 ustaz telah selesai diterbangkan. Ustaz-ustaz marah pun tak guna sebab jemaah marah kat ustaz dah. Dan jemaah nak marah kat ustaz pun, jemaah takkan marah sangat. Dia dah letakkan gap. Kau setuju tak ada travel agency yang dia beria iklan dekat media sosial, tapi dia tak pernah tahu pun bos dia siapa, dia tak pernah keluar, bos dia tak pernah bercakap di khalayak ramai. Setuju tak? Ada tak? Kenapa dia buat macam tu? Menyuruh. Kenapa daripada awal lagi kau dah set untuk menyuruh? Mesti ada benda. Sedangkan kau kata kau buka package umrah, kau buka travel umrah sebagai passion, sebagai kepuasan jiwa kau. Kau nak berkhidmat bersungguh-sungguh. Kalau kau bersungguh-sungguh, kenapa kau menyorok? Saya ada dengar juga orang cakap dia nak jadi bos yang low-key. Tak nak jadi orang tahu sangat. Astagfirullah. Kalau kau jual baju, kau jual seluar, kau jual air, tak apa. Sekarang ni kau jual khidmat. Dan kau jual benda yang bersifat berteraskan kepada kepercayaan. Dan yang paling utama, kau buka travel agency ni untuk apa sebenarnya? Untuk berkhidmat kan? Untuk attend. Macam mana? Kalau saya sebut, orang kata saya, orang akan ingat saya nak angkat diri sendiri. Ya, saya cakap. Tapi Was, saya pernah cakap dengan Fawaz, bila Fawaz nak terbang, saya sendiri cakap, saya jealous. Betul tak? Ingat tak? Faham tak? Sebab I really mean it. Saya betul-betul maksudkan Was. Saya jealous. Jangan kata Fawaz, Abang Wan pergi terbang, jemaah terbang dengan staff saya yang lain. Saya jealous kerana itu passion saya. I want to be there. Saya nak handle jemaah tu. Saya nak duduk dengan jemaah tu. Saya nak sembang dengan jemaah tu. Saya nak rebut peluang tu. Pasal kita faham kalaulah orang tu dia berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dengan penglibatan kita, dengan kehadiran kita, tentu sekali ada pahala untuk kita. Macam kita ajar anak kita mengaji Al-Quran. Bila anak tu dah besar, sampai dia tua, dia salat, baca Al-Fatihah, hasil daripada yang kita ajar, tentu sekali pahala tu berjalan. Faham tak? So, kita ilmu yuntafa' bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Dan kita nak berada di situ pasal hanya bergantung kepada, bukan sangka buruk dengan amalan, tapi bergantung kepada amalan saya yang tak seberapa. We know ourselves. Kita tahu yang kita ni tak banyak amalan. Kita rasa kita perlukan kepada yang itulah. Even saya rasa amalan saya ni adalah supportive, sesuatu yang menjadi support saja kepada syurga saya. Kerana saya rasa pahala daripada membantu orang ni, khidmat kepada orang ni jauh lebih besar daripada apa yang saya ada untuk diri saya sendiri. Betul? Dan macam mana engkau boleh kata engkau buka travel umrah tapi saya duduk belakang je. Saya susunkan yang belakang. Something wrong somewhere, Was. Something wrong somewhere. Termasuklah yang jual hotel pun kan, yang dia apa-apa servis lah. Kenapa kau nak menyuruh ni? Kenapa kau nak takut ni? Faham tak? Busy ke? Pelik. So tangan-tangan jahat ini, mereka di samping menggunakan ustaz-ustaz agamawan sebagai simbol kepercayaan,
mereka juga menjadikan ustaz agamawan ini sebagai batu loncatan untuk mereka mengaut keuntungan demi keuntungan. Yang kemudiannya habis game 10 ustaz tadi, jemaah marah kat ustaz keruh ke, ustaz terpaksa cover muka sendiri ke, ustaz bising-bising dengan, contohlah ustaz bising-bising dengan Fawaz. Fawaz tak heran pun pasal Fawaz tak ada muka dekat Facebook. Ustaz tu yang kena. Betul tak? Oh. Berbeza dengan saya. Kalau ustaz tu marah kat saya, ustaz tu menulis pasal saya ada muka dekat media sosial luas. Beza Faham deal tak? dengan saya dengan deal dengan orang yang dia tak heran pun kau nak bising apa. And ends up, lepas habis game 10 ustaz tadi, tahun depan syarikat tu boleh berniaga tak? Ustaz ni dah terkubur dah. Orang tak nak percaya dah. Mungkin lah orang tak nak percaya. Tapi biasanya orang akan tetap Lagi. taksub. Faham tak? Tapi syarikat tu boleh berniaga tak? Boleh. Macam mana dia berniaga? Sebab dia tak ada, dia pakailah orang lain pula. Kalau dia tak pakai orang lain pun, dia tetap boleh survive. Even mungkin jadi lebih hebat daripada tahun sebelumnya. Kenapa? Dia ada satu bahasa. Ustaz-ustaz ni dulu pun pergi dengan saya. Oh. Macam tu Nampak tak? Dan that is agenda. 5 tahun ke depan pun, saya boleh cakap Zizan Razak pergi umrah dengan saya. Untuk mengaut, untuk meraih kepercayaan orang. Setuju tak? Tapi Fawaz tengok, dekat Fakir kita pakai tak guna tu? Kita guna tak cara tu? Tak ada. Kerana kita tak nak orang percaya kerana selebriti ataupun agamawan, mana-mana agamawan. Kita nak orang faham that kita punya record, syarikat kita memang solid. Faham tak? Kita bukan meraih kepercayaan daripada siapa yang pergi dengan kita. Faham tak? Orang-orang pengaruh besar, YB, menteri, tak perlu pun. Tapi agenda ini mereka memang akan gunakan, tak apa. Kalau ustaz ni malu pun tak apa. Tapi bila jumpa dengan orang lain, dia kata, Puan Ain, jangan risau. Puan Ain kalau nak tahu, Puan Ain kenal kan ustaz ni kan. Ustaz tu pun dulu pergi dengan kita. Jemaah dia ada dengan kita. Ni gambar-gambar. Dia akan gunakan. Alasannya. Dia akan gunakan gambar-gambar, video-video. Faham tak? Ustaz tu boleh cari makan tak? Dia memang tak boleh makan pula. Nak saman tak ustaz tu? Sama macam ni. Dia dapat komisen. Oh. Apa komisen pula? Lah ustaz tu dapat komisen lah, bawa 2 bas. Oh. Bukan sikit-sikit, mungkin dia janjikan 500 kat dia. Orang. Jemaah dia tersadai, tukar hotel, tukar flight. Komisen tu tak jalan. Silap-silap kalau ustaz tu saman, ustaz tu malu balik. Oh ustaz bukan main, komisen sampai 10,000. Bayangkan kalau 40 orang kali 500. Tak 20,000. Trip saja. Kalau 2 bas, 40,000 komisen ustaz. Kami ni hotel tak ada, apa tak ada. Saya terpaksa expose benda ni bukan sahaja kerana syarikat yang jahat, tapi nak bagi faham. Ustaz-ustaz, betulkanlah benda ni. Janganlah normalisasikan komisen sebagai keutamaan. Agenda-agenda jahat ni tuan-tuan, ketahuilah para ustaz sekalian, tuan-tuan tak faham pun. Tuan-tuan zero pun tentang apa yang mereka nak buat. Kesannya sampai bila-bila pun kita takkan bila orang tanya, contohlah saya agamawan tu dah kena tipu dengan travel. Bahasanya kena tipu lah, tapi komisen masuk juga kan. Bila orang datang, Ustaz, akak nak pergi umrah dengan ustaz lah. Takkan kita nak kata, Kak, janganlah pergi umrah dengan travel tu. Faham tak? Saya dulu pun kena tipu juga. Ada tu aja dia macam, sebab tu aja kan sebelum tu aja buka The Fakir Travel ni. Tu aja ni salah seorang pekerja juga. So saya nak tanyalah. Tu aja sendiri ada pengalaman macam tu tak? Yang mana orang nak pergi dengan Tuan Haji, tapi dalam masa yang sama mungkin syarikat sebelum-sebelum ini lah, yang macam Tuan Haji kata macam ni ada macam berat sikit lah untuk pergi dengan ni. Ada tak? Macam mana soalan ni? Macam orang nak pergi dengan Tuan Haji, tapi dalam masa yang sama Tuan Haji macam dah tak nak kerja kat syarikat tu.
Sebab kan mungkin syarikat ni apa benda kan tu aja punya passion kan, apa jemaah is priority kan. Kalau dia buat macam pelik-pelik ke apa, macam tak boleh terima lah bayaran apa semua. Pernah berlaku tak dia? Pernah. Nah. Boleh cerita sikit lah. Dan adakah Tuan Haji ambil duit tu? Kita tak ada dalam plan soalan ni. Tak ada. Ini saya saja tanya. Okay. Saya nak jawab tapi saya takutlah benda ni daripada sebuah keikhlasan turns out menjadi satu benda yang riak. Apa ini saya nak dengar. Bismillah. Astaghfirullah. Saya pernah sekali, bukan sekali, 2 kali. Jemaah pergi sebab saya dan saya menempel dengan satu syarikat. Sampai di sana, apa yang dijanjikan kepada jemaah tu berubah, hotelnya lain. Tapi saya dengan jemaah, dengan apa yang saya ada, demi Allah, saya bukan saja tak menerima bayaran. Duit yang saya terima, saya tak sentuh 1 sen pun untuk saya. Memang saya cuba untuk repair dengan duit yang ada. Tak cukup dengan tu, saya sampai berhutang. Pada waktu tu ialah saya muda. Saya buat personal loan untuk cover bahagian-bahagian yang jemaah ditipu tu lah. Dan baru saja beberapa bulan lepas kita settle down lah dengan hutang personal loan tu. Ini satu sisi gelap yang tak baik berlaku pada saya. Tapi sebab saya tak ada duit masa tu, saya kena buat personal loan untuk bukan selamatkan muka was. Cerita pasal selamatkan muka ni dah nombor 2, nombor 3 dah. Selamatkan jemaah first. Ya. Kita nak selamatkan jemaah. Saya percaya adalah orang yang sanggup buat juga benda tu. Bukannya saya satu orang mutawif yang sanggup. Bukan hanya saya percaya ada orang juga buat benda tu. Tapi saya bercakap atas pengalaman saya sendiri. Sejak daripada tu, bila ada travel agency yang offer saya untuk handle jemaah dia, saya minta full power. Full payment, full power. Full power. Saya, bila saya nak bayar, saya nak duit. Semua benda saya nak uruskan sendiri. Saya tak percaya. Dan kalau saya tak percaya dengan travel tu, saya tak akan terima langsung lah. Masa COVID berlaku, saya resign daripada company lama dan orang tahu saya resign. Ada a few companies yang offer saya, even kepada jawatan yang tertinggi dalam syarikat pun, dengan offer gaji yang besar. Tapi bila saya tengok track record company tak clean, saya tak nak. Itu yang mencetus kan tu aja buka sendiri punya travel. Ya. Dan tu yang saya kata, saya takut apa yang saya cerita ni daripada sebuah keikhlasan berubah menjadi riak ah. Saya tak pernah cerita pun benda ni. Saya tak, demi Allah, saya rasa Fawaz pun tahulah saya tak pernah buka cerita ni. Kita saya cerita mungkin sebagai panduan lah, sebagai pedoman lah. Sampai kita cancelkan bilik kita tu untuk dapat duit untuk tampung belanja jemaah. Saya tidur kat tangga. Saya pernah cerita dengan Fawaz tu. Saya tidur kat tangga hotel. Tangga kecemasan tu. Ada lift dengan tangga. Saya tidur kat tangga. Setiap hari. Sepanjang menjaga jemaah. Dia bukan kisah sedih. Tapi satu benda yang saya tak nak. Macam mana benda ni bukan orang lain tak boleh buat. Tapi kalau boleh jangan sampai tahap begitu lah. Kita menjaga maruah kita, kepercayaan orang pada kita, itu lebih utama daripada kita sibuk mengaut keuntungan poket kita lah, sehingga menzalimi orang lain. Benda yang saya cukup takut dalam hidup ni adalah kita berlaku zalim dekat orang. Orang pergi memang sebab saya. Sampai tahap saya pernah dapat satu ayat daripada satu datuk yang sangat baik dengan saya. Bukan sebab dia datuk, tapi sebab dia seorang yang baik. Jangan kata, patutlah beria tolong sebab dia datuk. Kalau dia tak datuk pun, saya tetap akan bertanggungjawab di atas apa yang saya patut bertanggungjawab lah. Sampai-sampai dekat masa tu saya di Mekah kan. Dia datang daripada Malaysia ke Mekah.
Sampai-sampai di Jeddah, bila sampai dekat hotel, dia kata dengan saya, kalau bukan sebab Ustaz, saya tak teruskan Ustaz. Saya kata, kenapa Saya kena tambah 1,800 Ustaz, seorang. Dan dia membayar untuk 11 orang. 11 kali 1,800 tak 100,000 lebih. Sorry, Datuk bawa jemaah. dekat 30,000. Datuk tu dia ada bawa dia punya Family dia, Oh. private. Hotel semua betul. Tapi rupa-rupanya di Malaysia dia disuruh tambah oleh syarikat tu lah. Dan syarikat tu bukan orang asing pun, orang dekat dengan saya. Mana saya nak letak muka? Tu apa yang dia juga Pulangkan. bagi tahu syarikat suruh pulangkan. Syarikat pulangkan apa? Tak ada lah. Poket sendiri lah. Sendiri lah. Tahu je kau akan sendiri lah. That is what happen lah. Contoh saja. Tapi bagi orang yang tak ada duit macam mana? Bagi mutawif yang dia pergi mutawif tu pun sebab dia nak ustaz yang dia memang nak tampung perbelanjaan poket sendiri. Tak ada duit lebih, tak mampu untuk buat loan. Apa dia boleh buat? Itu yang saya kata, sebelum jadi benda ni kepada orang lain, kepada agamawan lain, jangan terlibat. Kita akan kongsikan apa yang sebenarnya patut dibuat oleh agamawan ni untuk jaga benda-benda ni. Dalam next segment, kita iklan dulu. Jangan lupa stay sampai habis. Lagi satu. Ini adalah main entrance kenderaan keluar dan juga masuk. Jemaah tunggu di lobi dengan tenang. Bila kenderaan sampai, jemaah naik, urusannya menjadi mudah dan lebih sistematik. Jadi ini adalah lobi hotelnya. Luas, selesa dan juga sempurna. Bagi pakej umrah premium, kami menyediakan sarapan di Mekah. Sarapan ini merupakan sarapan hotel yang mewah dan menyelerakan, sesuai untuk semua golongan. Ini adalah lift yang disediakan oleh Hotel Hilton Convention yang memudahkan jemaah untuk pergi ke dalaran Al-Haram, untuk pergi makan di restoran dan juga atas urusan yang lain. Jom saya tunjukkan bilik di Hilton Convention. Okay, di sini kita ada toilet. Ada wardrobe yang disediakan juga hanger, jadah, Quran, peti besi. Di sini kita ada iron, penimbang, tempat letak beg. Hotel ada sediakan air, kopi and tea. Dan insyaAllah kalau ada rezeki dapat view macam kami. Jemaah akan menggunakan laluan ini untuk ke haram, menuruni bukit dan ada sedikit pendakian untuk balik semula ke hotel. Jaraknya sekitar 100 meter. Jom umrah bersama kami, pakej umrah premium, penginapan di Hilton Convention, Jabal Omar. Harga bermula RM9,770 seorang. Nak dapatkan diskaun? Daftar segera, hubungi kami segera. Sementara slot masih ada. So, Alhamdulillah dah masuk pun untuk segmen yang last kali. Jadinya, ya, saya akan tanyakan sikit lah untuk Tuan Haji punya opinion lah, apa dia punya pendapat lah. Sebab tadi kita dah bincang berkenaan dengan diorang punya masalah apa semua. And then, yes, untuk agamawan, adakah diorang kan agamawan yang menjadi image. Dan benda yang diorang sepatutnya jaga adalah daripada segi diorang punya image. Lagi satu, nama diorang, maruah diorang dan juga diorang punya kepercayaan sekali. Jadinya untuk agamawan ni sebenarnya, adakah patutnya diorang tak payah langsung jadi benda ni ataupun terlibat dengan industri umrah. Okey, ataupun macam mana? ataupun kalau nak terlibat juga, apa caranya? Macam saya sebut tadi, ada travel agency yang memang memerlukan kepada penglibatan agamawan sebagai muka hadapan mereka. Dan tak salah pun untuk melibatkan agamawan dalam penjualan umrah, pengiklanan umrah, tak ada masalah. Cuma di peringkat agamawan, kita sebut ustaz lah. Ustaz-ustaz ni dia perlu lebih teliti dalam mengenal pasti what kind of syarikat yang mereka sedang bekerjasama ni.
dari sudut latar belakangnya, dari sudut rekodnya, dan dari sudut ketelusan. Bila sebut tentang ketelusan ni, kita faham as dia tidak menyorok, dia punya sistem very transparent, website-nya, jual belinya, receipt-nya. Mungkin syarikat tu tak cukup besar lagi. Contohlah, saya di pihak Agamawan dan Fawaz di pihak travel agency. Fawaz baru ada dua staff. Company baru start dan saya nak tolong Fawaz. Fawaz belum ada record lagi. Tapi dari sudut ketelusan syarikat tu saya boleh nampak dah. Fawaz ni jenis macam mana. Lepas tu kalau apa-apa jadi, Fawaz akan buat apa, part saya apa. Faham tak? Adakah saya ni akan bertanggungjawab untuk menjadi muka hadapan sepenuh masa, seperti mana ada satu syarikat yang bila jadi peralihan hotel, mereka tak muncul. Yang mereka gunakan adalah influencer mereka, which saya rasa sedih sangat. Kesian sangat dengan influencer tu, tapi influencer tu dia tak rasa benda tu. Dia tak faham benda tu. Dari sudut professionality, kau tak patut muncul pun untuk menegakkan perkara tersebut. Faham tak? Tapi kenapa engkau yang beria buat video, cerita, dan cerita yang kau naratif yang kau wujudkan tu pula adalah naratif yang sangat salah. Oh, dia kata benda ni memang biasa tiap-tiap tahun berlaku, bukan kat kita je, travel lain pun kena. Mengarut. Mengarut. Kau tak tahu pun sebenarnya apa yang berlaku, tapi kau cakap ikut pandai kau je kan. Satu lagi. Dia tengok. Ni sebelum ni lah. Minta maaf lah kalau ni masuk klip dekat podcast kan. Melalui FYP pula. Minta maaf. Bukan nak ni ke apa. Tapi sebab saya sendiri yang tengok video tu. Dia sebelum jadi benda tu, dia memang promote benda tu. Promote and dah pergi apa semua. And then bila dia balik, and then bila ramai orang nak pergi pula dengan travel tu, kan travel tu jadi isu lah, jadi scam terbesar. And then orang blame dekat dia. Dan dia terangkan benda tu yang mana sebenarnya dia tak tahu. Contohnya dia tak tahu. And then yes, yang kita orang tu semua, kita orang sponsor apa semua, dan kita orang tak tahu pun, kita orang just buat video kita orang. So itulah masalah dia. Sebenarnya yang macam Tuan Haji cakap lah, kena siasat dulu lah. Bukan kita main, okay dapat bayaran macam ni, okay aku nak buat macam ni. Tanpa tahu pun. Sebab ini kena teliti tugas tu apa. Saya sebagai apa. Fawaz pula akan bertanggungjawab atas apa. And what kind of tanggungjawab yang Fawaz akan buat. Macam kita tak nak lah podcast kita ni macam menjual fakih kan. Tapi bila cerita tentang pengurusan, the best adalah kita bagi tahu je lah fakih buat apa. Di mana di Fakih Travel, setiap grup umrah kita, setiap grup haji kita, saya ada. Fawaz ada. The whole team members ada. Ada bahagian yang group leader ataupun mutawif boleh jawab. Ada bahagian yang saya akan terus jawab. Setuju tak? Setuju. Kita tahu tugas mutawif tahap mana dan pengurusan pula akan bertanggungjawab di bahagian mana. Betul saya bagi tahu kepada group leaders, kalau jemaah sampai tahap mesej saya personal, group leader dah gagal. Menunjukkan yang saya bagi signal, group leader perlu berusaha untuk menguruskan jemaah sebaiknya, sehingga jemaah ada masalah apa-apa bagi tahu group leader, bukan bagi tahu saya. Tapi dari satu sudut yang lain, ada perkara-perkara teknikal yang kita tak benarkan group leader untuk jawab. Kita tak suruh group leader jadi muka kepada kita. Kalau dari sudut prosesnya, kita memang akan flow-nya lah untuk pengetahuan orang ramai. Kita buka grup WhatsApp, masukkan jemaah, group leader yang buka grup tu, dan kita akan, group leader tak bersuara dulu. Semua adalah masih di peringkat sales ketika tu. Dokumen, kursus umrah bila, kehadiran kursus umrah. Sehinggalah bermula daripada kursus umrah selesai, barulah group leader ambil alih semua tanggungjawab. Dengan sangkaan, dengan anggapan, segala urusan Malaysia dah selesai. Bayaran. Sebab sebelum daripada kursus umrah tu, memang kita punya polisi nak buat kursus umrah, semua benda dah settle, betul? Hotel dah tempah, flight dah ni sebaya dalam kursus umrah kita dah boleh brief. Hotelnya apa, flightnya apa.
So daripada kursus umrah tu, group leader akan ambil alih tanggungjawab tu, menguruskan, menjawab segala pertanyaan. Dengan anggapan tak ada lagi dah pertanyaan pasal hotel, pasal apa semua. Sebab semua dah selesai. Yeah. Tak adalah jemaah tiba-tiba tanya pasal bayaran, sebab bayaran tu sepatutnya sales dah selesai pada peringkat tu. Dan ini bagaimana cara kita menguruskan jemaah. Bila sampai di Mekah, ada soalan-soalan yang bersifat ibadah ataupun agama yang bukan pada tahap group leader. Saya tahu siapa group leader saya. Even Fawaz pun saya perhati live Fawaz di TikTok, apa yang ditanyakan. Bila saya tahu yang Fawaz jawab salah, saya masuk. Saya tahu tahap group leader saya atau mutawif saya yang mungkin soalan-soalan itu akan berbalik kepada kami. Contoh, jemaah kata hari tu Ustaz Farid ada sebut dalam kursus umrah, which is confirm saya lah yang bertanggungjawab sebab saya yang bercakap dalam kursus umrah. So saya akan jawab walaupun ketika tu peringkat itu adalah peringkat Fawaz yang bertanggungjawab untuk menjawab jemaah. So saya tak minta Fawaz jawab on behalf of saya. Tak perlu lagi Fawaz jawab, oh yang Ustaz Farid cakap hari tu begini. Tak perlu sebab saya lah yang bertanggungjawab. So this is how kita manage tugas dan tanggungjawab tu. Begitulah yang sepatutnya agamawan ni difaham, yang saya ni function as apa dan syarikat function as apa. Dan tak perlu untuk seorang mutawif tu nak jadi hero dalam semua bahagian. Apalagi keluar pula perkataan, oh yang itu saya tak tahu, saya tak ada kena-mengena dengan itu. Tak perlu jawab begitu. Jawablah. Kalau bukan pada tugasan awak jawablah. Saya kena confirmkan dulu dengan pengurusan. Dan confirmly bila dia ajukan kepada saya yang akan jawab dalam grup tanpa sebarang sorok-sorok. Benda tu berlaku pun. Isu-isu persendirian dan saya bawa kepada dalam grup. Ada lagi tak orang lain yang jadi macam ni? Dan kita tak pernah rasa takut untuk bersifat telus dengan jemaah. Jawab je lah kan. Nanti kalau jemaah tanya apa-apa, kalau jemaah minta apa-apa, mintalah. Boleh tak boleh tu bergantung kepada polisi syarikat. Kan? So, sebagai seorang agamawan, dia kena faham dulu benda ni. Dia kena teliti latar belakang syarikat. Walaupun syarikat tu syarikat baru, at least you understand how serious they are. Sejauh mana seriousnya travel agency ni. Dia betul-betul nak attend ke tidak jemaah, ataupun kau memang lepas tangan dekat aku. Dan mutawif pula, ustaz ni pula, dia rasa dia cukup berkuasa bila dia diberikan kuasa penuh. Tak apa, ustaz pandai-pandai lah ustaz. Saya cukup takut dengan perkataan itu. Kalaulah saya ditawarkan dan travel tu kata, pak saya pandai-pandai lah, nampak sangat kau tak serius, nampak sangat kau betul-betul nak gunakan aku dan kau makan untung seorang. Dan itu benda yang seorang agamawan ni perlu. Saya tak kata macam Fawaz kata tak payah terlibat langsung ke, tak boleh. Dan agamawan ni juga merupakan tiket. Dia ada pahala bila sebabkan dia orang terbuka nak pergi umrah, orang bersungguh-sungguh simpan duit nak pergi umrah dengan ustaz tu, dia insya-Allah kebaikan bagi dia. Cuma jangan turn kebaikan tu kepada satu keburukan lah, apalagi menzalimi orang. Sedikit saya rasa Tuan Haji boleh bagi sedikit nasihat lah untuk agamawan dekat luar sana dan juga influencer-influencer yang tengok, kalau ada yang tengok lah kan, berkenaan dengan ni. Nasihat untuk dia orang lah. Adakah jangan percaya satu-satu, ataupun jangan, kalau macam travel pula macam mana, jangan terlalu melibatkan influencer ni 100% untuk dia orang. Kita pun kena put effort juga untuk promosikan kita punya travel, bukan untuk influencer atau agamawan saja. Nasihat untuk agamawan, yang pertama, teliti latar belakang syarikat, kesungguhan syarikat macam saya sebut tadi. Yang kedua, belajar untuk faham produk umrah. Kita boleh detect mana yang janji manis, mana yang janji palsu, mana yang telus. Dia sepatutnya ada beza, tapi kita nampak sama. Ejen nak jual benda murah, senang jual. Agamawan juga ada yang begitu.
Jangan kejar sesuatu yang bersifat sedemikian. Utamakan ketelusan produk, utamakan ketelusan syarikat. Kalau syarikat tu dia ada macam-macam package, ada macam-macam harga, kita kena faham betul-betul lah what is this sebenarnya. Macam di Fakih kita kekalkan package kita dah berapa tahun dah. Ini dah tahun ke-6 lah daripada Salam Hijrah lagi. Sekarang Salam Hijrah bersama dengan Fakih Travel. Kita kekalkan hotel yang sama, package yang sama. Boleh study pun latar belakang, review daripada testimoni-testimoni jemaah sendiri. Boleh tengok bagaimana sambutan jemaah. Boleh faham yang package ni satu package yang bagus ataupun sekadar janji manis ataupun bulan bintang ataupun harganya yang tak masuk akal. Tapi yelah, dia fikir benda yang boleh jual je. Saya bukan macam mana saya juga ditekan was. Ada ejen-ejen ataupun ustaz-ustazah yang tekan jual lah murah. Orang lain boleh jual 7,000, orang lain boleh jual 6,000. Kenapa Fakih tak buat? But Fawaz pun faham saya still dengan package kita. Even jangan kata ejen, staff pun tekan juga kan. Bila kita buat retreat hari tu pun kita bincang detail-detail. Suruh tekan saya untuk buat package murah. Tapi bila kita dah buat package murah, Fawaz sendiri jual, tengok orang pergi yang 12 hari juga. sebab orang akan faham bila kita usaha untuk fahamkan, ikhlas memahamkan orang kenapa perlu begini, kenapa ini yang terbaik. End up orang akan faham dengan baik juga. Tahu tak? Tapi memang ada orang yang dia tak nak fahamkan, dia letakkan harga dan juga ustaz saja. Kan? Package-package lain tu lantak lah, tapi dalam masa yang sama benda tu tak baik lah, tak elok lah. Sebab yang kita jual ni bukan ustaz, kita jual ni adalah package. Package tu. Dan ustaz juga dia perlu mengutamakan sebenarnya dalam semua unsur jualan yang terlibat ni, elemen-elemen yang terlibat. Yang paling utama sebenarnya ada integriti. Integriti yang ada pada ustaz, yang mana untuk menjaga integriti ni dia perlu teliti dengan syarikat, teliti dengan package ya. Barulah orang akan faham that Ustaz Fawaz dia takkan pilih travel bukan-bukan. Pergi dengan dia dah pastikan yang travel takkan mungkir janji, takkan ubah package. Kalau polisi travel tu 3 bulan sebelum dah confirm, 3 bulan sebelum dah confirm, Ustaz Fawaz mesti dah jaga benda tu. So orang yakin dengan Ustaz Fawaz, then that is okay. Manakala bagi orang awam pula, yang pertama sekali, tak payahlah percaya dengan ustaz. Bukan kata ustaz menipu, tapi kerana umrah ni dia bukan sebab ustaz. Kalau syarikat tu bagus, automatik ustaznya mesti bagus. Percayalah, kalau syarikat tu solid, mesti syarikat tu juga akan sediakan seorang pembimbing yang solid. Simple to understand. Tapi kalau syarikat tu cacah merbah, ustaz bagus sekalipun, package kita akan jadi cacah merbah. So, melihat kepada syarikat itu lebih utama. Ketelusan syarikat, rekod syarikat itu lebih utama berbanding apa-apa. Saya percaya ke ustaz je lah. Bukan saya tak pernah dapat ayat tu. Jemaah kita sendiri pun, Fawaz pun tahu, ramai pun yang apa-apa ikut ustaz lah. Tapi sebenarnya ikut saya tu okey sebab rekod syarikat saya memang elok dan ini memang syarikat saya. Tapi kalau ikut ustaz yang dia bukan syarikat dia tidak menguruskan package, dia tidak menguruskan tempahan, pembelian tiket, maka mengikut ustaz semata-mata tu bakal membunuh diri lah. Untuk orang awam tak payah percaya ustaz, percayalah syarikat. Double check dengan pihak syarikat, terhadap pihak syarikat, tengok betul-betul syarikat dia aku nak pergi ni syarikat apa. Walaupun ustaz sendiri yang recommend, itu bukan jaminan. Tengok balik. Ustaz recommend nama travel Ribina Travel. Tengok Ribina Travel ni tak cukup meyakinkan. Walaupun ustaz tu meyakinkan, jangan pergi.
Berapa ramai ustaz-ustaz yang terciduk menggunakan nama-nama syarikat baru ataupun syarikat-syarikat yang bermasalah. So, jangan terlibatlah dengan agenda ini. Dan kena faham yang orang baik, manusia lah senang cerita. Manusia yang baik, selagi dia hidup, dia boleh tersilap. Dan ketika tersilap tu siapa yang rugi? Kita sebagai jemaah lah. So, hati-hati. Kepercayaan perlu diletakkan di tempat yang betul. Jangan zalim dengan diri sendiri. Termasuklah jangan zalim kepada ahli keluarga yang kita nak bawa untuk umrah. Dan sebagai agamawan, jaga diri, jaga nama, jaga pengaruh kalian. Yang mana pengaruh kalian ni sepatutnya digunakan di atas jalan kebaikan. Dengan pengaruh yang kalian ada, kalian boleh dapat ramai orang untuk belajar tentang agama. Yang bukan sepatutnya ditukar kepada sebuah kebencian, sebuah community yang sinis terhadap diri kalian, yang rasa dah ustaz ni ngarut dah. Kita banyak jumpa, sedih sedih. Bila kita sembang dengan ustaz ni kata, Ana nak bawa jemaah tapi Ana dah pernah kena tipu, jadi Ana malu. Dia jadi fed up, dia jadi frust. Sedangkan sepatutnya nama dia tu boleh digunakan dengan kebaikan, di atas jalan kebaikan. Boleh jadi penggerak kepada orang ramai untuk pergi umrah. But then disebabkan, yelah, tak boleh nak kata syarikat saja yang salah. Dia sendiri pun tentu sekali ada kesalahan. Sebagai satu case study yang besar, apa yang berlaku, satu syarikat besar terkenal di Malaysia pernah berlaku di mana syarikat ni memang scam jemaah beramai-ramai. Jemaah sampai hari ni menuntut pun tak dapat apa-apa. Ketika tu mana pergi ejen, mana pergi ustaz, lepas tangan lah. Mereka kata apa, saya ejen saja, saya ustaz saja. Tapi masa kau jual, masa kau suruh jemaah bayar, kau tak keluar apa perkataan tu. Faham tak? Bila dah jadi benda buruk, benda tak baik, keluarlah perkataan-perkataan menyelamatkan diri. Mana pergi tanggungjawab, mana pergi amanah tadi kan. So itulah was. Saya rasa kita dah sampai sini je kita orang punya podcast untuk kali ni. Harap bermanfaat untuk yang menonton ni, insya-Allah. Yang baik tu semua datang daripada Allah SWT, yang buruk tu datang daripada kekurangan diri sendiri. Dan saya akhiri dengan kita punya podcast hari ni. Saya Fawaz dan saya Farid Masri. Jangan lupa follow kita punya TikTok, IG apa semua, dan subscribe YouTube channel Lensa Haji Umrah. Nak umrah, pergi umrah dengan Fakih. Betul. Umrah na naji, niat disempurnakan.